Macam mana cara dia kira, wallahu alam. Sungguh, orang duk tunggu memang sungguh. Jatuh orang kira-kira apa yang dia kata betul. Tapi yang orang kata itu bukan ni, itu memang ada cara ilmu falak, ada cara kira dia. Mana boleh belajar. Boleh belajar. Macam biologi ya. Tak, falak is ini. Macam bulan bintang. Macam mana orang Melayu dulu menguasai bidang lautan kan? Ya, pelayaran diorang boleh berdasarkan bintang-bintang dan ilmu falak. Diorang dulu tak ada kompas, jadi diorang gunakan tu. Habib Hussein semalam pun luar biasa juga Habib Hussein ni sembang. Sebab dia orang suka mancing. Dan dia kata dia kalau pergi ke laut, dia kata aku tengok dia ni arah angin tu ke mana. Dia kata kalau daripada barat daya dah terasa angin itu, balik dia kata jangan tunggu-tunggu lagi dah. Biasanya kalau angin daripada situ memang dia akan itu sebagai hembusan sebelum dia tangi bot. Kalau angin daripada timur, dia relax santai. Daripada selatan santai. Tapi kalau daripada barat daya, kau jangan tunggu dia terus balik. Danger lah. Itu tulisan lama ni. Orang dulu kerama dia lain Yang ni kayu beli. Kayu beliannya. Nak ikutkan pasang balik kan. Ni je pasang balik. Macam dia macam solid yang gitu. itu pacak balik. Yang potong-potong ni dia buat papan. Pacak kan. Becik tua yang itu papan bawah dia tutup kapet aja kan? Bukan batu. Papan bawah masjid tu tadi tu. Jadi Habib Hussein ni datang daripada Hadramaut Yaman bersama 4 orang sahabat dia. Yang 4 orang sahabat dia yang mana mereka ni dah berikrar. Kita mengaji Ihya Ulumuddin selagi kita tidak mengamalkan apa yang di dalam Ihya Ulumuddin tu, kita tidak akan merantau ke mana-mana. Maksudnya bila dah keluar merantau tu, apa yang dalam Ihya Ulumuddin tu mereka dah amalkan dah jazam dengan diri mereka. Okey, 4 orang tu saya tak ingat nama 4 orang dalam buku ada. Tapi seorang pergi ke Aceh, sampai di Aceh dia tinggal menetap dakwah itu, dipanggil Tuan Besar Aceh. Seorang lagi ke Terengganu, dipanggil Datuk Marang. Yang satu lagi ke Siak, dipanggil Datuk apa tu. Ini yang akhirnya Habib Hussein dia ke tak langsung ke sini, dia ke Betawi dulu, kemudian dia turun sampai ke Semarang. Akhirnya di Semarang dia jumpa dengan satu orang sahabat yang baru, nama dia Syekh Salim Amal, ada dekat luar tu makam dia. Jadi Syekh Salim ambil dekat, dia kata aku nak mengaji dengan Habib Hussein dan sanggup ikut mana je Habib Hussein pergi. Sampailah Habib Hussein ni berhijrah ke Kalimantan Barat ni. Tak silap saya permulaan dia bukan datang sini terus, dia datang di Kerajaan Matan. Kerajaan Matan. Jadi pada waktu itu di Kerajaan Matan tu ada satu orang Habib, nama dia Habib Yahya. Habib Yahya ni orang dia cukup keras dan tegas, kemudian gagah. Dia ke mana-mana dia akan bawa tongkat. Tongkat tu kata dekat 60 kati ya. Berat dia tu. Kan? Kalau kita fikir-fikir kita angkat berat tu. Kan? Tapi riwayat cerita dia begitu 60 kati. Satu kati sama dengan 600 gram tak silap saya. Satu kati. Kemudian apa tujuan dia buat tongkat tu? Tongkat daripada besi ya. Dia kalau dia cukup pantang dengan patung-patung ke apa yang berbentuk binatang ke apa-apa saja dia cukup pantang. Kalau nampak dia tak cerita banyak, tak bertanya, terus dia pecahkan je. Okey. Jadi ada sekali tu Sultan Kerajaan Matan panggil semua untuk ada satu jamuan. Termasuk yang dipanggil Habib Hussein Al-Qadri dengan Habib Yahya ni, ataupun dipanggil juga dengan Datuk Janggut Merah, tak salah saya gelaran itu.
Jadi waktu selepas dah makan tu, biasa orang dulu kan bersihih makan sihih. Jadi tepak sihih yang dibawa, yang buat kuliah oleh Raja Matan ni tadi, kacip dia tu ada gambar apa ni, bentuk naga. Orang dah ukir naga kan. Habis Yahya dia dah tak tahan dah tengok benda tu. Dah merah panas muka dia. Akhirnya dia ambil, dia patah-patah gitu. Gagahnya dia tu dia patah-patah dengan cip tu. Jadi Sultan Matan ni pun nak tegur guru dia. Kan? Dia tak berani lah. Tapi muka tu nampak dia tak apa dia. Habib Hussein Al-Qadri ni, dia ambil balik kacip tu. Dia ambil jari dia ni, letak kat langit. Picit, urut. Akhirnya jadi balik ni. Bila apa ni Habib Yahya tengok, dia tak berani nak kata apalah. Kan? Kalau dah bentuk sampai semula asal balik. dia bentuk pada asal balik. Tu antara riwayat dia. Kemudian dia dah dijemput dah datang ke Mempawah ni, tapi dia tak nak, belum sampai masa dia. Akhirnya tak silap saya dia berlaku fitnah. Ada berlaku fitnah di Kerajaan Matan, yang mana satu orang telah dituduh membunuh ataupun berzina. Okey, Sultan dijatuhkan hukum bunuh terus. Kan? Tapi Habib Hussein kata, aku tak boleh jatuhkan hukum bunuh atas orang ni. Dia bayar denda saja. Jadi pada masa tu dia ada timbul selisih dengan Sultan. Sultan pun dah macam lain macam. Akhirnya Habib Hussein datang ke Mempawah ni. Datang ke Mempawah. Padahal sebelum tu dah dijemput dah oleh Upudim Menambun. Dia tersabar dulu. Akhirnya bila timbul peristiwa tu, datanglah dia ke Mempawah dan dilantiklah sebagai mufti Mempawah, mufti Kerajaan Mempawah yang pertama. Itu. Kita pergi ziarah makam sahabat dekat. Saya tak pernah pergi tu. Saya tak tahu makam dia dekat situ sebenarnya. Tepi pagar tu, bawah pokok. Ada satu peristiwa, satu saat ni Habib Hussein, dia kalau makan dia memang tak boleh seorang, dia nak berteman. Dia akan cari kawan untuk makan lah. Akhirnya dia cari sesi sambal ni untuk makan. Cari panggil-panggil tak dengar. Akhirnya dia pergi ke ni kat sana, dekat jeti tepi sungai. Jeti tepi sungai. Panggil. Syekh Saleh Hambal tu keluar aje dengan badan berlumpur apa semua. Jadi Habib Hussein pun tanya, apa kau buat kat situ? Dia kata, aku tengah baiki sampan ni sebab besok nak cari rezeki. Dia kata, macam ni ke cara orang cari dunia? Dia kata, beginilah. Kan, hal keadaan cari dunia macam inilah. Oh, dia kata, kalau macam ni aku haramkan dunia pada diri aku sekarang ni, dia tanya. Daripada peristiwa tu. Maksudnya dunia ni hina sangatlah pada dia. Jauh-jauh datang ikut sahabat sanggup daripada Semarang. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
tomorrow. Assalamualaikum, hari ini adalah hari terakhir kami berada di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. So, sekarang saya berada di Cagar Budaya Istana Al-Wasiku Billah, Kesultanan Sambas. Dan di area sini juga berdekatan dengan makam-makam beliau beserta kerabat-kerabatnya. Dari mulai sultan yang pertama hinggalah sultan yang terakhir di masyarakat Sambas, di area Sambas. Menurunkan bangsawan-bangsawan dengan daun coak kalau nggak salah. Kalau kami di sini daun kemase yang menjadi menantu dari Sultan Sapieddin II, beliau diangkat gelar menjadi Pangeran Anom. Daun kemase menantu Sultan Sapieddin II? Iya, menantu Sultan. Makamnya ada di sini. Daun kemase yang di belah mana? Sebelah kiri ya? Sebelah sini ini. Sebelah sini dia. Mandi dekatnya lah. Dekat. Kalau Sultan, anak dari Sultan Tengah, Sultan Sulaiman itu di dekat Al-Bait sini masuk ke dalam. Nah itu masih ini belah mana? Sebelah kiri ya? Sebelah sini ini. Sebelah sini dia. Mandi dekatnya lah. Dekat. Kalau Sultan, anak dari Sultan Tengah, Sultan Sulaiman itu di dekat Al-Bait sini masuk ke dalam. Masuk dalam ya. Nah itu makam anak dari Sultan Tengah. Sultan Sulaiman ya? Iya. Ini sultan yang paling kenapa yang paling terkenal banyaknya? Karena kalau sultan ini pada zaman beliau itu agama Islam berkembang dengan 8 itu menantu dari Sultan Sambas, kemudian beliau diangkat gelar menjadi seorang panglima dengan gelar apa sih namanya, Laksamana apa sih? Ada gelarannya lah. Ada gelarnya. Mana Anto? Bukan. Itu di Melaka. Pasang dari Inggris ke sepasang. Jadi sekitar abad ke-18. Oh. Itu pada masa pemerintahan Sultan Sapieddin II. Ini suami ibu? Iya, suami saya meninggal 2008. Oh dia yang ini. Nah, yang sekarang gantikan ini putra saya yang pertama. Sudah berbeda. Sudah. Dapat 1. Tinggal di sini. Ya, tinggal di sini. Istrinya orang mana? Orang Tebas. Orang Tebas. Tinggalnya di sini kan? Di Jakarta, di rumah sakit jantung. Bawa ke sana lah. Iya. Karena di sini kita ngambil ininya lah, apa mana takdirnya lah. Kalau bisa kita usahakan. Tapi takdir berkata lain. Beliau diambil pada usia 43, tanggal 1 Februari hari Jumat, sehabis sholat Jumat. Tinggal sebelah ya. Krisisnya sehabis sholat. Kamar kebetulan petugasnya masih belum, kecuali kamar ini adik saya itu duluan, bukan adik lah, dapur. Meriam 7 beradik. Dari Kesultanan Sambas yang terkenal itu berupa meriam 7 beradik. Jadi meriam 7 beradik itu didapat dari hasil pertapaan, kemudian sampai saat sekarang ini masih sering diziarahi dan sering dikunjungi. Jadi kalau di sini itu orang bernazar, bayar niat, apa segala macam itu logika sugesti yang telah kita berikan informasi ke mereka, ke orang-orang itu bukan berarti mereka mengagung-agungkan sesuatu, tidak. Tapi mereka percaya bahwa adat itu di Sambas itu dulunya seperti itu yang mereka teruskan. Dia adalah Bubur pedas. bubur pedas. Tapi bukan Sejarahnya jangan Kak.
Kita kena start tolong macam mana saya nak tahu ni kan. Tadi gimana? Cara dia Orang dia cakap. pada zaman kesusahan rakyat dilanda makanan dan sebagainya. Jadi Sultan menyuruh orang-orang ni memikirkan satu makanan yang boleh mendatangkan selera makan dan boleh dimakan oleh orang kebanyakan. Jadi hasil daripada pemikiran mungkin tukang masak istana apa semua ni. Jadi mereka mencampurkan kurang lebih 10 jenis daun dan 41 jenis rempah-rempah herba. Jadi bila Sultan makan memang dia rasa benda tu boleh mendatangkan selera. Dan dari segi khasiat dia pun dengan pelbagai rempah dan daun-daunan ni maknanya hampir komplit dia punya khasiat dalam tu. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitamin C, apa saja adalah dah lengkap dalam ni. Jadi bubur pedas ni adalah hasil dari permintaan pemikiran Sultan daripada istana untuk rakyat lah akhirnya. Dia pun dia punya kandungan tu mudah didapati oleh semua orang. Dari hutan ada. Bukannya makanan khas terpaksa diimport ke apa semua ada. Rakyat jelata boleh habis tapi cukup lengkap. Dia punya ramuan tu. Dan pedas dia bukan pedas lada. Buat cili. Dia pedas awak. Dia panas. Panas hanya di lidah. Dia tak ada sampai perut. Meragam perut. Sultan yang tu apa nama? Sultan yang mereka Yang cipta ni. apa nama? Nama Sultan apa yang bubur ni? Safiuddin. Sultan Safiuddin. Oh, Sultan Safiuddin lah yang nama masjid ni. Ya. Terus yang terkenal beliau juga kalau beliau terkenal juga karena pencetus tarekat Ashabandiyah. Masya Allah, ini mengabar baru. Sekarang sudah tidak dipakai di masjid ini. Banyak itu lebih cenderung terkenal di luar daerah Jawa. Seperti Ustaz Abdul Somad dulunya guru beliau itu. Saya lihat sudah tak ada zikir-zikir pun tak ada doa-doa. Karena ini Muhammadiyah. Muhammadiyah. Sebagai Maharaja Imam Sambas. Yang mana Maharaja Imam Sambas ni kalau sekarang kita katakan mufti lah, sebagai mufti kerajaan.
Dia di masa zaman Sultan apa? Saya ingat selepas daripada Sultan Muhammad Safiuddin II tu. Kemudian Imam Masini Imran ni dia belajar di Mekah. Antara guru dia di Mekah Syekh Ahmad Fatani. Guru di Mekah Syekh Ahmad Fatani, mana dia sama-sama belajar dengan Tuan Ali, dengan Syekh Abdul Fahim, dengan Syekh Jalaluddin Minangkabau. Dan Imam Masini Imran ini dia bawa satu fahaman, dia panggil kaum muda lah. Kaum muda dia tertarik dengan idea-idea Syekh Rashid Ridha, Muhammad Abdul, Jamaluddin Afghani. Dia sama dengan sahabat dia itulah Syekh Tahir Jalaluddin Minangkabau. Tu. Kemudian pada tahun 68 almarhum Tuan Guru sempat jumpa, mana berguru dengan Imam Khatib ini, berjumpa di masjid yang kita pergi tadi lah, Masjid Istana. Sebab dia menjadi imam di sana. Jadi satu orang ulama yang sangat berwibawa. Dia maknanya orang dia tinggi, kulitnya putih merah. Dia menjadi maharaja imam tu sampai dia meninggal dunia lah. Selepas daripada dia meninggal dunia, tak ada yang menjabat jabatan tu lagi. Ada kena keturunan? Ada? Dia timbulkan benda-benda baru kan. Tapi macam mana sekalipun dia masih sangat respect dengan pakcik dia. Tak ada timbul perbalahan, tak ada apa lah. Kan? Dia buat pun dalam keadaan yang tak terlampau ni sangat. Selepas pakcik dia meninggal dunia, baru nampak dia punya pemikiran tu dituangkan dalam penulisan, dalam majalah. Tapi macam mana pun dia tak timbul kontroversi kepada masyarakat, tak ada timbul masalah. Dia bukan sebab dia kaum muda bukan macam Wahabi. Wahabi dia sesat orang sana, kafir orang sini apa semua. Tak, kaum muda ni dia hanya beberapa perkara atau beberapa ni Masalah fiqh masalah fiqh saja. Tapi dari segi akidah, dari segi tasawuf, mereka dia bertasawuf. Kan? Dari segi akidah dia sunnah wal jamaah. Tu. Cuma dia dalam beberapa masalah fiqh saja yang berbeza. Itu ajalah. Selalu di Tan Safa. Tan. Orang tua Syekh Ahmad Khatib. Syekh Khatib Sambal ni satu orang yang cerdas. Sangat cerdas. Dia orang yang mengaji 30 tahun, dia boleh mixkan dalam masa 3 tahun tu. Masya-Allah. Yang pelajaran orang kata menuntut ilmu 30 tahun, dia berjalan 3 tahun. Compile. Berarti 27. Subhanallah. Sebab tu bila tengok kecerdasan dia anak kuasa kita anak ayah dia tak apa tahu sangat riwayat dia. Jadi Syekh Khatib Sambal ni salah seorang daripada murid Syekh Fatani di Mekah. Tapi Syekh Fatani walaupun dia mursyid tarikat Syatariah, dia tak bagi Syekh Khatib mursyid Syatariah, dia tak bagi, dia tak turunkan Syatariah bagi Syekh Khatib. Sebab dia orang yang mursyid, dia tahulah. Macam kita kadang-kadang anak kita sendiri, kita tahu anak kita ni sebenarnya prestasi dia ke mana. Kan? Kita tak akan bagi anak kita semua sama. Jadi Syekh Khatib Sambal ni, Syekh Daud tak bagi Syatariah pada Syekh Khatib. Tapi dia kata kau kena menjamin Nasyabandi. Ternyata lepas dia ambil Nasyabandi dengan Syekh dia, terus makam dia naik. Itu anak kepada Syekh ni. Jadi Dia dah nampak. Dia dah nampak. Dah nampak. Jadi Syekh Khatib Sambal ni dia satu orang yang suka hadrah. Suka dengan hadrah apa semua. Jadi ada satu Syekh Arab ni, ada 2-3 orang Syekh lah, dia tak setuju dengan hadrah-hadrah ni. Bahkan dia mencela lah Syekh Khatib Sambal ni. Jadi satu peristiwa, satu ketika mereka ni datang nak muzakarah dengan Syekh Khatib Sambal. Syekh Khatib Sambal ni rumah dia kat atas bukit sikit di Mekah. Bila Syekh tu datang, dah sampai dekat ni tangga bawah tu, nak naik ke atas tak boleh. Cahaya tu. Dia tak boleh nak naik, tak boleh nak. Akhirnya pingsan. Masya-Allah. Pingsan dia. Dan sedar dapat jumpa dengan Syekh Khatib Sambal tu bai'ah. Masya-Allah. Dia bukan tak setuju masalah hadrah, dia adalah ada beberapa perkara lagi. Kelebihan tadi Lepas tu Syekh Khatib Sambal dia tak ada karangan. Ada satu kitab dia yang terkenal, orang kata kitab dia lah, kitab Fathul Arifin. Itu berisi ilmu tasawuf, yang itu bukan daripada penulisan Syekh Khatib, tapi dia panggil karya imla. Imla ni mana apa yang Syekh Khatib sebut, murid dia catat terus sampailah jadi satu kitab. Itu nama dia kitab Fathul Arifin. Kalau katanya ada buat kan, ada Fathul Arifin tak ada. Ada kita pasal itu juga yang dia kalau katanya Itu Fathul Manan.
Okey, benar. Fathul Manan tu kitab apa ni Syekh Daud. Kitab fiqh tu Fathul Manan. Fi syarhi Kanjul Minan kan saya lupa itu. Tapi Fathul Manan tu. Saya yang cetak. Nurfa'i. Mak cakap manusia berhubungan dengan anjing. Anak lahir. Jadi anak manusia. Dia punya air liur apa semua suci, tapi sembelihan tak boleh makan. Sampai macam tu fikir dia punya Mendalam ya. mendalam. Kenapa dia tak boleh makan sembelihan tu? Makanan-makanan sembelihan. Suci lah, dia punya air liur semua suci. Dia semua makna. Dia boleh jadi imam, tapi tak aulah. Dia tak boleh sembelihkan binatang. Dia tak boleh sembelih binatang. Sebab dia masih ada mix keturunan dia. Tahu lah, hukum fiqh ada macam tu. Cara dia. Hukum mandala dia. Tapi kalau memang apa ni dari segi apa yang marhum tuan sebutkan, sebenarnya kalau nak cari hukum fiqh yang paling halus-halus semua memang tak ada dalam kitab-kitab baru ni. Kitab Arab tak usah cari. Betul. Apa yang berlaku di alam Melayu takkan ada dalam kitab Arab. Jadi yang nak cari masalah-masalah tu kena cari dalam kitab-kitab ulama Melayu. Sebab ulama kita dia dah kias, dia ambil kias daripada kitab Arab yang besar kan, dia dah ambil kias tu, dia dah jadikan hukum pada alam Melayu ni. Kalau masih tak dapat mencari. Maknanya terjadinya satu peristiwa Dr. Hasanuddin Hafiz tu yang dibuat terjemahan Furuh Masail tu. Sebabnya ada satu masalah yang dalam otak dia cari dalam kitab Arab, dia rujuk tak jumpa. Akhirnya dia jumpa dalam kitab Furuh Masail. Detail apa masalah yang dia itu, detail lah tu menyelesaikan masalah. Maka dia lakukan penterjemahan kan, termasuk hukum yang memang tak ada dalam kitab Arab. Contoh ini dikarang oleh Syekh Muhammad Ismail Dawali. Rumah orang Melayu kadang-kadang dia ada rumah bawah, lepas tu ada rumah atas. Jadi macam mana hukum dengan perempuan yang naik tangga tu, kain kaki dia terselak ternampak sikit. Macam mana hukum nak hukum macam tu? Itu ada ceritakan oleh Syekh Muhammad Ismail Dawali. Dia tak ada dalam kitab Arab itu. Ada banyak lagi lah. Contoh macam hukum makan belangkas, makan makanan lah. Hukum makan belut, hukum makan budu, hukum makan cincaluk kan, hukum ikan bilis yang tak dibuang perut, berebus dan sebagainya. Itu kena cari dalam kitab Melayu. Apa nama kitab dia? Kitab yang mana nanti? Yang hukum-hukum ni? Itu dalam kitab fikih alam Melayu. Semua yang fikih alam Melayu, fikih Imam Syafi'i ada dibahaskan. So tak boleh nak dikesampingkan kitab-kitab fiqh Melayu. Kita nak dapatkan asal yang Arab, tapi realiti fiqh ni dia benda yang dinamik. Terkait dengan situasi setempat. Kalau katalah orang sekarang ni dia cerita kan, dia mengambil terus daripada kitab Arab nak jadikan hukum ni, Tak boleh. Jauh lagi dia. Mak cakap lah, mak cakap memang lagi. Bahkan ada beberapa hukum sampai ulama dulu terpaksa mengarah satu kitab hukum berkaitan dengan makanan. Contoh, orang Arab disebut orang Melayu ni makan ular. Makan ular. Kan? Padahal belut. Kan? Jadi apa ni, Syekh Nawawi Al-Bantani sekarang satu kitab khusus nak ceritakan masalah makan belut. Belut ni apa dia, depan dia apa semua kan. Nak kenapa kami makan dan sebagainya, kenapa boleh makan. Sebab dia bukan termasuk dalam keluarga ular. Kan? Dia termasuk dalam keluarga ikan. Sebab orang Melayu kena sindir dengan orang Arab bila sampai ke Mekah. Dia bawa dalam tempayan. Sebab dia dah tahu selut dalam tu, dia boleh tahan lama belut, dia boleh hidup. So sepanjang perjalanan kapal sampai ke ni dia buat. Jadi orang Arab dekat Mekah tak pernah tengok benda. Makan ular kata, orang Melayu makan ular. Dia pun buat joke. Dia macam hina, dia sedih sangat. Sehingga ulama pasal sekarang kitab khas pasal fatwa makan belut. Ada. Pemikiran manusia kan berbeza. Sedangkan kita ni nak tegur perempuan yang labuhkan tudung, longgarkan baju pun bukan main susah, apatah lagi ilmu yang tadi. Habis. Saya nak cari satu mahkamah perempuan saya. Dan dia memang ulama besar di Sambas ni, sampai dia diberi gelar Maharaja Imam Sambas. Seumpama mufti kan, mufti kerajaan Sambas pada masa tu. Lepas pada dia dah tak ada dah jawatan tu. Tak ada orang yang layak pegang. Jadi almarhum Tuan Guru sempat jumpa dia kan. Dan salah seorang ulama yang Tuan Guru kata mempunyai wibawa yang sangat besar kan. Salah seorang dia apa ni, Syekh Imam Masin Imran. Wibawa ni bila Tuan Guru jumpa tu, tahulah kita jumpa dengan orang-orang besar yang wibawa ni macam mana kan. Macam tu lah. Dia kampung, kalau tak salah saya, di seberang sungai sana. Sebab ni dagang barat kan, sana dagang timur.
Tapi makan, perlukan makam dia tak tahu. Nak tanya orang tak ada. InsyaAllah nanti kita jalan luar je. Cuba tanya-tanya. Nak datang ke Sambas ini, menginap di Istana Sambas dan menyelesaikan satu buah karangan kitab dia yang bernama Kitab Diarul Murid. Kitab Diarul Murid ni mengandungi khasiat tarikat Syatariah, cara mengamalkan Syatariah, dan itu sekitar tahun 1830-an. Jadi ni makam Sultan Muhammad Syafi'i, dan Sultan Muhammad Syafi'i ni juga lah yang menerapkan sistem pembangunan Islam dalam kerajaan dia. Banyak pemberohan dari segi hukum-hukum diterapkan dengan hukum Islam. Waris Kami datang disambut hujan, kami balik disambut hujan. Oh, okay, right. Ya, Pak. Yeah. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. Okey, sampai. Allah Akbar. Oh, kat sini ya. Demo kek lapis warisan. Lebih sini ya. Yes. Oh, bau dia. Dah berapa lama kerja ni, Kak? Baru start sebulan. Wah, the expert ya.
Send me the Wah. Kek lapis apa nama ni? Dia ada banyak jenis kan? Ya. Ini apa yang buah? Ini lama apa? Ini kek buah. Kek buah. Oh, ini kek buah. Yang itu? Yang tu kopi. Oh, kopi. Oh, lain color pun lah. Yang tu lapis. Terus lapis dia ambil dalam 45 minit. 14 lapis semuanya sampai berapa lama tu? Kalau yang ni 1 jam lebih lah. 1 jam lebih. Kalau untuk yang premium 1 jam setengah 2 jam. Nampak. Semua guna butter butter. Kalau yang biasa kita orang guna butter lokal, butter group. Kalau yang premium kita orang guna butter Anchor. Biasalah Anchor. Saya tak. Ini kopi. Kek lapis kopi. Dia masukkan semua. Dia daripada Kuala Lumpur. Kalau tu macam mana buat? Kalau yang color tu dia kita orang guna yang coloring tu lah. Coloring. Jadi dia punya bentuk corak tu. Corak tu dia kena gam guna jam Dia potong-potong and then dia gam guna jam lah. Tu nanti macam-macam bentuk dia macam ini. Dia akan beri rasa tester dekat dalam. Boleh. Thank you. Wah. Ini dia. We try guys. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nak rasa? Seronok sangat kan? This one okay yang dia buat tadi. Dapat beli apa? Kalau kat sini beli 10 dapat P1, beli 20 P3. Semua jenis flavor boleh pilih. Asalkan jumlah hari cukup dapat. Okey, dah tentukan flavor yang mana? Asam manis habis. Ujung juga. Masanya kita memilih mana yang sedap. Tapi menurut saya semua sedap. Memang semua sedap.